Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membawa anda menyelami satu topik yang penting dalam dunia dakwah dan komunikasi, iaitu strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan masyarakat. Rasulullah SAW bukan sekadar menyampaikan wahyu, tetapi baginda adalah insan yang sangat memahami hati manusia. Baginda menegur tanpa menghina, mendidik tanpa memaksa dan mendekati masyarakat mengikut cara yang paling sesuai dengan keadaan mereka. Dalam dunia hari ini yang semakin sibuk dan penuh dengan salah faham, pendekatan penuh hikmah yang diajarkan baginda sangat relevan untuk diamalkan. Jadi, mari kita melihat bagaimana strategi Rasulullah SAW ini bukan hanya sejarah, tetapi panduan hidup yang boleh kita aplikasikan dalam setiap interaksi harian kita. Strategi pertama Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan masyarakat ialah melalui kefahaman emosi atau emotional intelligence. Baginda sentiasa memahami perasaan dan keadaan seseorang sebelum bertindak. Hei, aku geram lah weh. Bukan aku nak marah sangat tau sebenarnya. Tapi kan, kenapa orang buat silap tu tanpa fikir pun perasaan orang lain? Apa janji dia sebenarnya? Entahlah weh, ada orang ni kan, dia buat benda yang tak sepatutnya. Ramai panas ada kat dia. Aku ni hampir rasa nak marah, nak cakap kasar dengan dia. Tapi kan, dia tu kawan aku. Kadang orang buat salah tu bukan dia sengaja sebab dia tak tahu. Kalau kita terus marah, nanti dia rasa dipermalukan pula, bukan dididik. Tapi aku ni susah nak kawal emosi kalau benda-benda macam tu jadi kat depan mata aku. Aku faham. Kau tahu tak? Rasulullah SAW pernah berada di situasi ini jauh lebih mencabar daripada ini. Peristiwa ini menunjukkan kefahaman emosi atau emotional intelligence dalam diri Rasulullah SAW. Baginda memahami perasaan dan kejahilan seseorang sebelum bertindak. Dari sudut psikologi sosial, pendekatan ini menunjukkan penggunaan empati serta kawalan emosi untuk mengelakkan reaksi negatif. Hal ini selari dengan teori psikologi sosial yang menyatakan bahawa tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh cara mereka dilayani oleh orang lain. Strategi kedua Rasulullah SAW ialah komunikasi yang berkesan. Baginda bukan sahaja menyampaikan mesej yang benar, tetapi menyampaikan dengan bahasa yang lembut, jelas dan sesuai dengan keadaan emosi pendengar. Masyi, kita kan dah janji kena siapkan kerja ni minggu lepas. Kenapa selalu jadi macam tu Kenapa setiap kali nak buatkan kerja, last minute juga yang kau kejar? Aku pun ada kerja lain lah nak buat, Masyi. Sebenarnya aku ada masalah sikit kat rumah. Alasan je tu. Semua orang ada kerja. Aku pun stres dengan kerja aku. Takkanlah nak tunggu kau je siapkan kerja ni. Alhamdulillah, siap juga kerja. Intan kejap. Apa dia Rosie? Aku tahu kau stres, tapi cara kau bercakap tu buat orang terasa tertekan. Tapi aku cakap benda betul lah Rosie. Salah ke aku terus terang? Ya, benda tu tak salah. Cuma cara kita sampaikan tu yang menentukan sama ada orang tu boleh terima ke tak. Kau nampak tak muka dia tadi? Dia senyap bukan sebab degil, tapi dia sebab terluka. Aku ingat bila aku cakap lemah lembut macam tu, orang tak ambil serius. Tapi bila aku cakap kasar macam ni, salahkan aku pula. Intan, dengar ni. Kadang-kadang orang lebih dengar apabila kita bercakap dengan lemah lembut, bukan dengan tekanan. Rasulullah sendiri pun tak pernah marah-marah macam ni. Masyi, aku minta maaf sebab kasar dengan kau tadi. Sepatutnya aku tanya dulu keadaan kau macam mana. Tak apa, aku faham. Kau pun stres juga kan? Ni baru komunikasi yang betul. Mesej sampai, hubungan pun terjaga. Janji. Komunikasi berkesan bukan tentang menang hujah, tetapi menyentuh hati.
Strategi ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah pendekatan dengan situasi, iaitu menyesuaikan cara dakwah mengikut personality, keperluan emosi dan situasi seseorang. Pendekatan yang sesuai menghasilkan kesan dakwah yang lebih berkesan. Jom kita saksikan. Aku dah tak tahan lah Burhan. Semua benda tak kena. Orang makin jauh, kerja pun makin teruk. Hidup aku sekarang ni macam makin hancur. Kau nak tahu kenapa hidup kau tunggal langgar? Kau rasa? Kau boleh diam tak? Kau jangan nak start ceramah sekarang ni. Sebab kau asyik ikut emosi. Kau meletup, kau marah, kau simpan. Tapi kau tak pernah relax. Kau tak pernah tenang, kau tak pernah cuba kontrol diri kau. Lepas tu, kau ingat, senang ke aku nak tenang? Kau fikir tak tenang tu senang ke? Mus, kau ingat tak Rasulullah SAW pun pernah ajar. Orang yang kuat ni, dia bukan orang yang reti bergusti, bukan orang yang reti bergaduh. Tapi orang yang dapat mengawal kemarahan dia. Kau cakap senang lah. Tapi kalau kau kat tempat aku rasa kau takkan mampu lah. Tu beza dia aku dengan kau. Aku, sejahil-jahil aku pun, aku tak tinggal, aku tak lupa tanggungjawab aku. Kau lupa solat, kau lupakan Allah. Mengaji jangan cakap. Kau kena ingat ni tanggungjawab kita. So daripada mana datangnya ketenangan yang kau cari tu? Aku penat lah Burhan. Penat tu nombor Mus. Kan? Jatuh bangun ni benda biasa. Tapi kalau kau jatuh kau tak bangun-bangun tu, itu yang tak normal. Kalau kau rasa kau nak ubah diri kau ni, kena mula dari apa? Kena start kontrol kawal diri kehidupan kau. Lepas apa yang kau cakap tadi kan Burhan, aku jadi macam terdetik. Tapi aku tak tahu nak start macam mana. Cantik. Kau tak tahu nak start kat mana kan? Malam ni jom. Ikut aku kita pergi masjid. Kita reset diri kita. Kita reset semua benda. Alang-alang mungkin aku pun tengah perlukan juga. Thanks bro. Aku tengah susah macam ni pun kau tetap nak nasihat aku. Kau tetap nak tegur aku. Aku appreciate. Thanks bro. Kau kena ingat, aku bukan garang. Aku tak garang pun. Tapi kalau tadi tu, mungkin aku garang. Tapi kau kena ingat, aku garang bukan sebab aku benci. Tapi aku tak nak hilang kawan. Kau kena ingat, kita nak masuk syurga kena berjemaah. Bukan seorang-seorang. Macam mana tadi? Rasulullah SAW sangat memahami manusia sebab baginda tahu ada hati yang lembut perlu disentuh, ada jiwa keras perlu ditegur, ada orang jahil perlu diajar dan ada yang keras kepala perlu ditenangkan. Inilah adaptive approach, pendekatan berubah tapi matlamat dakwah tetap sama, iaitu membawa manusia kepada Allah. Strategi terakhir Rasulullah SAW ialah membina hubungan sosial yang kukuh melalui kasih sayang dan ukhuwah. Interaksi yang baik dapat menguatkan emosi dan menjadikan dakwah lebih mudah diterima. Okey, jom kita saksikan babak seterusnya. Ara, boleh kita cakap start tak? Boleh. Saya perasan kan selama ni awak dah start jauh dah daripada saya. Kalau saya ada buat salah, saya minta maaf lah. Bukan salah awak pun. Saya je kot yang sensitif. Tak Ara, bila awak makin pendam, makin simpan, saya tak faham tau. Jadi saya kenalah tahu benda tu supaya saya boleh jaga hati awak. Saya sebenarnya terasa pasal awak gurau hari tu. Saya tahu je ni awak baik. Tapi saya je kot yang tak kuat waktu tu. Alah Ara, maafkanlah saya. Saya teringat yang apa syarah saya pernah cakap. Yang Nabi kita ni ajar kita untuk jaga hati saudara kita. Jadi, saya patut lebih berhati-hati lepas ni. Saya tak naklah awak sedih sebab saya. It's okay. Cumanya saya selalu fikir tak ada orang kisah pun pasal saya. Tapi saya kisah. Kan dalam Islam, ukhuwah tu bukannya pasal gelak sama-sama je. Kita kenalah saling jaga hati. Kalau awak pendam, maknanya saya gagallah jadi kawan yang baik. Terima kasih dah datang tanya pasal saya. Saya hargai sangat. Sebenarnya tak semua orang kisah pun pasal saya. Kan bagus macam tu. Kita ni nak kawan lama, bukannya nak try 7 hari. Saya premium tau, bukannya trial.
Dari sudut psikologi sosial, hubungan yang dibina atas rasa kasih sayang dan juga saling menghargai ini akan menguatkan lagi rasa kebersamaan atau apa yang kita panggil sense of belonging dalam diri seseorang. Apabila individu merasa diterima dan dihormati, pintu hati mereka akan menjadi lebih terbuka dan ketika itulah mesej dakwah bukan sahaja didengar tetapi lebih mudah menyentuh jiwa dan akhirnya diamalkan dalam kehidupan seharian.